Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan semua tengok, lihat di video ni, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amaruddin Isa. Terima kasih. Ni terus sekali yang teruk lah. Okay, ni kita ada set video sekejap. Rumah ni dia kata ada bocor bocor kat push parking. Parking dah bocor. Tengok, tu dah nampak lah. Ni terus sekali yang teruk lah. Kita kena naik atas lah. Itu kedua ini. Itu dia kesan lah tu. Sikit lagi dia akan lemur macam tu lah. Tapi paling tu itu lah. Dia tambah kopik cat. Ni kikis balik, tu cat melembung ni. Kikis balik, dia cat. Nampak kan? Yang tu nampak. Kikis balik, dia cat. Yang tu, sana tu. Kikis balik, dia cat ni. Nak lebih cantik dia. Tu yang ni. Kikis balik, dia cat. Ujung tu sikit tapi tak nampak sangat lah. Dia macam kuning kan. Ini dah teruk sikit lah. Ini teruk sikit. Dah melembung. Dah melembung tu. Kesan air. Yang tu tadi. Okay. Jadi tempat bocor ni biasa ada atas bumbung kan. Tempat skru tu. Tu tempat dia punya apa? Dia punya zinc tu. Zinc tak betul, tak cantik. Jadi kena buka balik zinc tu, cabut kena grinder. Dia sampai balik. Okay. Ni marak kita bayu. Orang tak duduk lagi tapi sebab tak ada katok kan. Tak ada katok, orang tak duduk lagi lah. Orang dia cuba tak gisau rumah berjanji. Orang dia ciling goboh lah. Okay. Okay, itu saja. Lupa like, share, komen, subscribe channel Amaruddin Isa. La ilaha illallah. Thank you guys. Terima kasih semua pada yang support saya, yang telah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amaruddin Isa. Dan follow saya di TikTok Amika8891 atau Amaruddin 891. Yang satu hati satu jiwa. Kalimah la ilaha illallah. Siapa mengucap kalimah la ilaha illallah pasti berjaya dunia dan akhirat di akhir kalam ni, insya-Allah. Jangan lupa banyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Insya-Allah. Jumpa lagi di next video, next content. Thank you, bye bye. Jumpa lagi di next video.